Tuan-tuan, di MyLoan banyak kes yang kami jumpa orang yang rasa dia bankrupt, tetapi apabila membuat semakan laporan pelapor kreditnya menunjukkan yang dia tidaklah bankrupt. Tuan-tuan, sekiranya anda rasa anda bankrupt, janganlah bersangka-sangka. Semaklah laporan kebankruptan anda, dan sekiranya anda rasa nama anda sudah pun disabitkan di mana-mana mahkamah, tuan-tuan, dapatkan ulasan kehakiman, dapatkan perintahnya supaya anda tahu berapakah jumlah sebenar hutang anda. Jangan bersangka-sangka, tuan-tuan. Sekiranya anda bersangka, inilah yang jadinya. Mungkin anda rasa anda pernah dihubungi oleh debt collector, ya, debt collector kata anda akan dibankruptkan, tetapi sebenarnya, tuan-tuan, sekiranya hutang itu tidak sampai 100,000, anda tidak boleh dibankruptkan pada ketika ini, tuan-tuan. Dan saya nak bagi tahu anda yang di MyLoan, kami membantu anda untuk memberi solusi terbaik kepada anda yang berada dalam masalah kewangan, ataupun mungkin kami boleh membantu anda mendapatkan dana untuk menyelesaikan masalah pinjaman anda itu, tuan-tuan. Seperti biasa, dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.